Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anda semua? Okey, video kali ini untuk nak beritahu berapa isi full tank Fortress 350 ni boleh pergi berapa jauh. Okey, dia motor ni dia punya apa, tangki dia nanti saya mention dalam apa ni, dia punya berapa liter tangki dia. Cuma saya nak beritahu dah jalan lebih kurang 50 km dah jalan. Okey, tadi tengok bar dah turun 50 km, tapi ni naik pula balik. Mungkin pasal ni kot, jalan bumping tadi agaknya kan. Minyak ni naik balik pula kan, full bar. Tadi dah turun 1 bar. Sebab tu saya on camera kan, saya kali dia naik balik pula. Okey, tak apa, nanti dia dah start turun 1 bar, saya cerita mana full tank isi. Masa saya isi full tank tu, dia sampai masuk dekat lubang tu, sampai nozzle tu tendang lah, dia auto tendang kan. Lepas tu saya terus cukupkan berapa ringgit tu. Lepas tu terus ni lah, terus apa, stop isi lah. Jadi tak adalah sampai tahap nak tumpah melimpah tu, tak ada lah kan. Okey, rasa tu je lah ni beritahu dulu berkaitan dengan minyak buat masa ini. Sekarang ni dah jalan 100 km, minyak masih lagi turun 1 bar saja. So tadi turun 1 bar tu masa mileage dekat lebih kurang 50 lebih macam tu lah. Jadi sekarang ni dah 101, masih lagi 1 bar turun. Okey, saja tukar interface meter ni. Interface meter saja tukar. Dia ada 2 mode, leisure dengan satu lagi racing kot dia tulis tadi. Pernah ada racing kan dengan skuter. Tapi kat bezanya RPM nya, jadi kita nampak nombor besar lah RPM dia tu. Tapi dia sama besar lah dengan kilometer dia tu kan. Rasa macam tak puas pula tengok kilometer. Kalau yang laser tu kilometer dia besar, RPM dia tak ni. Mungkin dia letak ni supaya kalau kau tengah berracing tu, kau beragak-agak lah kot RPM kau dah tarik sampai berapa kan. Alright, itu je lah berkaitan dengan minyak. Okey, sekarang minyak dah tinggal 3 bar. Kilometer dah jalan 228 km lah daripada full bar. So dah menghampiri ke 200.5. Kalau ikutkan 3 bar ni tadi dalam perjalanan lah, saya gerak tadi, masa dalam perjalanan balik tu dia dah start turun lah 3 bar. So 3 bar tu dah agak lama jugalah. Jadi dah jalan lebih kurang 228 dekat 230 lah. Okay, next kita update lagi lepas sampai tinggal 1 bar, dah boleh pergi berapa km. Okay, saja update. Okey, baru saja sampai rumah. Kalau boleh tengok, total mileage dah 266 km dah jalan. Minyak dah tinggal 2 bar lah. Jadi kalau ikutkan dia lagi 2 bar, dah 266, menghampiri ke 300 km lah. Jadi saya punya agak-agak dia akan menghampiri 300 lebih lah. Dia punya untuk satu full tank Fortress 350 ni, tangki dia 14 liter lah. Ok, nanti dah lebih jauh lagi saya akan buat video lagi. Ok, dah jalan 337 km lebih kurang. Bar ada 2. Ni masa ada macam corner sikit, bar tu dia ada merah dan start kelip lah. Jadi rasa dia dah menghampiri untuk tinggal 1 bar. Tadi saya perasan dia merah tu dia terus berkelip.
Okey, yang ini betul-betul realnya 348 km, tinggal satu bar dah klip-klip. Okey, nanti lepas ni kita keluar, kita isi full, tengok berapa balance ada dalam tangki. Mana lepas klip ni kita boleh tahulah berapa liter lagi ada dalam. RM26.92, kira dekat 27 lah. 13.13. So dah jalan 368 masa dah berkelip-kelip tadi lah. So dapat 368 km. Okey, lebih kurang 368 km lah jarak full tank. Masa saya isi dekat masa sebelum ni lah, masa minyak tak ada, dapat jalan 368 km. Jadi saya isi minyak tadi, level-level dah terpecik dah, dah tahu tumpah. Lepas tu saya terus stop lah. Jadi isi 13.1, lebih kurang 13.13, lebih kurang ada 0.9 lah. 13.1 lebih kurang ada 0.9 liter, hampir 1 liter lah baki minyak yang ada dalam tangki. Itu adalah baki minyak dalam tangki lah. Maknanya dah hampir nak habis lah. Saya tak adalah test sampai habis minyak. Okey, speed lebih kurang bawa dalam anggaran dekat-dekat 100, bawa 100 banyak dekat 90, 80 lebih, sebab dalam proses break in lagi dah kan. Okey, jadi mungkin kalau kata bila dah lepas break in tu bawa dalam speed yang lebih laju, mungkin 12, 13 maintain ke 110, minyak tu akan lebih kuat lah. Anggaran saya selepas bawa dengan lebih agresif, berkemungkinan tak sampai 368, mungkin sampai 300 saja, akan kurang 50 ke 70 km daripada ni, ataupun lebih lagi, tengok pada cara pemanduan anda lah. Okey, rasa itu saja yang saya nak cerita berkaitan dengan satu isian penuh QJ Motor Forest 350 ini. Harap dapat memberi manfaat kepada sesiapa lah yang belum tahu lagi berapa satu full tank boleh pergi. Okay, harap dapat membantulah owner-owner ataupun yang berminat nak membeli motor ini. Itu saja untuk video kali ini berkaitan dengan satu full tank. Terima kasih yang support. Assalamualaikum and bye-bye.